Dah lunch ke tu? Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari kepada semua penonton kita pada hari ini. Hari ini kita ada podcast dengan tajuk yang berlainan. Sebelum-sebelum ini kita ada kongsi berkaitan dengan mata, gaut dan sebagainya. Tapi hari ini kita ada perkongsian berkaitan dengan orang kata hidung kita. Jadi hari ini saya bawakan yang manis dan jelitawan. Dr. Bakma. Terima kasih Doktor. Hai Encik Firdaus. Hai. Alright. Sena. Mas Sena panggil I mai hari ni. Ya. I datang I panggil doktor untuk kita kongsikan dengan masyarakat dan penonton-penonton kita hari ini berkaitan dengan sakit yang orang kerap orang panggil, mungkin orang tak tahu itu sinus ataupun resdung. Ya, betul. Selalu ada confusion. Betul. So sebab ramai sangat orang mengalami orang kata hidung yang tersumbat yang berpanjangan, sakit kepala, terutamanya dekat bahagian dahi ataupun pipi, dan juga mungkin orang yang itu resdung. Tapi tak semua yang berkaitan dengan hidung tu adalah resdung. Betul tak, betul, doktor? Betul. Alright. Betul. So mungkin boleh jadi sinus juga. Boleh. Selain pada resdung. Tapi hari ini ramai-ramai yang dah beli makanan tu duduk dengar kita nak orang kata bongkarkan ataupun share lebih luas berkaitan dengan sinus, doktor. Yes, betul. Alright. So, hari ini kita akan bincangkan lebih mendalam berkaitan dengan sinus, doktor. Boleh. Sebelum tu, doktor, mungkin doktor boleh share sedikit nama doktor dan pengalaman doktor dalam bidang ENT ni, berapa lama? Boleh. Dan berapa lama di KPJ Kelang? Okey. Hai semua. Saya Dr. Bakma, consultant ENT surgeon. Okey, saya memang resident kat KPJ Kelang. Sebelum ni saya kat tempat pun KPJ tapi kat Alostar. Sekarang saya kat Kelang. Alostar. So banyak akan cakap Alostar, Longat Kedah. Ya, betul. Saya orang kampung tapi sekarang bekerja di Klang Valley. Ya. So dah berapa lama dok dah berkecimpung dalam ENT? 20 tahun dah dalam 20 tahun. ENT. Saya percaya 20 tahun tu bukanlah masa yang 18 tahun actually. Yes, so, 18 tahun. Yes. Yes. Mungkin doktor boleh share sedikit. ENT ni apa, doktor? Mungkin orang panggil ENT, betul. ENT kan? Tapi ENT ni apa? Ya, ENT ni kan kalau nama saintifik dia kan, yang saintifik lah, dia di term otorhinolaryngology. Maksudnya oto tu telinga, rhino hidung, laryngology tekak. Okey, kalau kata biasa kat kampung ni ENT ni, hang ni sakit tekak kot, sakit telinga kot, sakit hidung kot. Pi jumpa ENT lah. So, ear, nose and throat. Yes. Pendek kata. ENT tu ear, nose, throat. Sebab semua bersangkut paut. Betul. Jadi untuk mudah fahamnya, ear, nose, throat lah. Correct. So bahagian sini lah. Yes, bahagian sini. Ni boleh jumpa doktor. Ear, nose, throat sampai leher lah. Leher pun masalah lain lah seperti thyroid semua tu pun memang jumpa ENT. Betul. So agak luas. Tapi ni kecil sedikit topik kita. Sini aja kita cakap. Saya susah sinusitis, is it? Okay, sinusitis, betul. Betul. Sinusitis ni maksudnya jangkitan kepada rongga sinus. So apa tu rongga sinus? Cik Firdaus. Okay, rongga sinus tu dia actually rongga dalam tengkorak kita. Dia memang semua orang ada. Betul. So rongga ni sepatutnya dia penuh dengan udara. Okey. So dia penuh dengan udara. So dia ada kat sini, kat tepi pipi ni maxilla, kat celah-celah mata ni ethmoid, kat sini ni frontal. So dia memang rongga yang untuk membantu tak berat sangatlah kepala kita sebab ada otak semua tu kan, benda-benda yang berat. So untuk meringankan beban kat kepala. So dia celah-celah hidung. Hidung. Kira bahasa mudahnya belah-belah bahagian muka sini lah. So bila nak cakap, nak senang kata lah, bila nak cakap pasal sinusitis tu, maksudnya dia ada radang lah. Dah ada radang dah dalam kaviti tu. So bila ada radang, ada proses inflamasi, dia jadi bengkak. Lendir yang dalam tu tak boleh keluar. Lendir tu jadi pekat.
So bila dia jadi pekat tak boleh keluar, jadi sumbat lah. Sakit lah. Bila sumbat, you akan ada Bengkak. tak payah cakap lah, you Yelah. pun akan experience dah simptom-simptom tu. Itu yang sometimes memang akan efek kepala, Yes. pipi. Kalau kat kampung I, orang-orang kampung akan cakap macam ni. Kalau you pergi kedai kopi, dia orang akan cakap macam ni. Hey, hang ni dah lah sumbat, dah lah asyik duk bersih, lendiak pun duk hingun macam tu. Weh, hang sakit sinus lah. Terus dia orang akan cakap, dia orang akan bagi diagnosis dah kat you. So, memang betul lah cara dia orang cakap, memang yang tu sakit sinus. Tapi dia berbeza lah dengan resdung. Tapi perbezaan tu nanti kita akan rungkai lah. Yes. Alright. Okay. So sorry sebab saya terkesima, sebab saya jarang nampak orang berbangsa lain daripada Melayu cakap dengan dialek-dialek Kedah, sometimes dialek Kelantan. Okay. So saya terkesima sikit. So pada mulanya doktor datang ke KPG Kelang pun, bila dia cakap dengan dialek dialek utara ni. Wow, doktor daripada mana? daripada spesialis Sebab dia kan. Sebab kita besar kat Alostak daripada kecil kan, sampai tingkatan 6 kan. So long tu susah nak keluar. Dia akan lagi-lagi kalau tengok orang Kedah, mampu ya. Dia lagi akan keluar. Okay. So special lah kat situ. Ya. Okay, kita back to our business. Okay, back to our question. Tadi just kita korek-korek sikit tentang doktor. Okay. Alright. So mungkin doktor boleh share juga untuk siapa yang lebih cenderung untuk boleh dapatkan sinusitis ni. Mungkin daripada kanak-kanak ke, betul, ataupun orang lebih berusia ke, ataupun yang mungkin yang hisap rokok ke, saya tak pasti. Mungkin siapa yang lebih cenderung untuk tu soalan yang bagus. Sebab of course parents pun nak tahu, and also yang kalau yang berusia pun nak tahu kan. Sebab semua orang bila sakit kepala banyak faktor tu. Mungkin daripada otak, daripada telinga, apa puncanya kan. Tapi siapa yang lebih cenderung? Yes, of course budak lebih cenderung. Why? Sebab dia orang semua rongga dia orang kecil. Rongga dia orang kecil, sikit blok sikit hang tu that's it lah. Kat tu memang blok dah, tak boleh keluar. So dengan cepat pun susah kan. Yes. And then dia orang akan dapat demam. So bila demam tu berpanjangan, parents pun panik lah. For sure akan most of the time akan admit lah sebab demam. Kalau demam, you tahulah budak dia akan lemah, lesu je pun tak boleh makan. Tapi kesian sebabnya kalau budak, kalau dia rasa sakit ataupun radang tu sendiri kan, kadang-kadang mereka tak dapat nak mentafsirkan secara bercakap kan. Tapi itu yang merengek, menangis semua kan. Macam kita ni yang dah dewasa ni, kita boleh jumpa doktor, saya sakit ni kan. So as a parent, saya rasa itulah salah satu cabaran juga. And knowledge ni penting untuk parents kat luar sana. Betul, yes. Usually of course budak pun dia orang akan jumpa doktor pediatrik dulu. Tapi doktor pediatrik atau either dia orang jumpa doktor pediatrik atau doktor ENT terus lah. Kadang-kadang either way lah. Tapi bila doktor pediatrik pun tengok, oh ni memang sinusitis ni, dia orang terus akan rujuk kepada kami lah, doktor ENT lah. Untuk buat rawatan susun. Same. Untuk dewasa pun dia, kalau dewasa yang adult yang healthy tu, kita boleh lah mampu ada daya ketahanan, tahan sampai satu takat tu kita memang akan surrender dah lah. Memang tak boleh dah. Tak boleh dah. Doktor tolonglah buat sesuatu. Okay. So then yang tu memang berlanjut dah, kronik dah, memang kena buat sesuatu lah. Then yang last tu yang berusia lah, lebih daripada 60 tahun, especially kalau hampa ni ada diabetes ke, hypertension ke, lagi kronik kan. Kalau macam kita tahu, kalau ada penyakit diabetes, dia susah untuk pulih cepat pulih lah. So maksudnya bila ada sinusitis tu, dia boleh juga ada fungal sinusitis pula. So tu yang menyebabkan dia lebih complicated. So dia ada satu spektrum lah. Yang muda pun ada cenderung kanak-kanak pun yang cenderung. Tengah-tengah yang kita yang healthy ni dapat, tapi sebab kita ada daya ketahanan lah, boleh lah, okey lah, tak apalah, kontrol lah, boleh lah. Tapi yang berusia pun dia tak mampu lah, especially kalau dia ada penyakit kronik yang lain. So tu related jugalah sebenarnya. So boleh saya katakan sebenarnya semua peringkat usia ni boleh cenderung kepada sinusitis kalau tidak dirawat.
Yes. Betul doktor? Ya, penyakit sinusitis ni dia memang setiap orang boleh dapat. Betul. Tapi usually sebab yang healthy and tak ada isu, dia hilang aja macam virus biasa. Dia macam datang pergilah. Yes, macam demam biasa. Sekarang pun macam demam COVID pun orang dapat dah tak teruk dah. Sebab dia immune. Yes. Influenza pun dia ada type lah. Ada bukan semua demam influenza yang perlu rawat masuk Betul. hospital. Setengah orang dapat okey lah, I boleh tahan-tahan. Tengok hari ketiga dah okey dah, alright. Tapi memang dapat kuarantin lah. So sakit-sakit virus macam ni, yang virus COVID, influenza, mycoplasma, RSV, adeno, semua boleh menyebabkan Sekarang kan sinusitis. banyak kan doktor kan virus-virus. Betul. Kalau dulu kita macam mungkin kurang terdedah dengan virus-virus yang kita dengar sekarang lah. Sekarang lebih advance. Dan diorang pun dahsyat you. Oh. RSV semua dahsyat you. Betul lah. Memang. Betul. Saya tak menafikan lah benda itu Ya, kan. betul. Okey doktor. Mungkin ramai yang pendengar kita sekarang Yes. kan. Mungkin simptom-simptom tu sama je dengan orang sesama, demam, so on kan. Betul. Tapi mereka beranggapan itu resdung. Yes. Okey. Mungkin doktor boleh share dengan kita hari ini yang tengah makan tu kan. Makan slow-slow. So, doktor mungkin boleh jelaskan Okey. apa beza resdung dengan sinusitis sebenarnya? Alright, boleh. Resdung ni dia proses alahan. Okay, dia immune mediated. Maksudnya kalau diorang punya parents, bapa ke mak ke, ada resdung atau allergic rhinitis dalam English, 50% hampa ada chance untuk dapat. Then bila hampa kahwin pun ada anak pun, diorang pun boleh pass 50%. Misalnya yang ada yang allergen proses ni ialah allergic rhinitis atau resdung. Okey. Asma, allergic rhinitis atas lah. Asma bawah. Ni saya baru belajar. Asma bawah. Asma bawah. Allergi atas. Atas. Dia proses sama je. Tapi resdung atas, asma bawah. Then yang kegatalan eczema kat sini semua, dia tiga-tiga serangkai. Setengah orang boleh dapat satu, setengah orang boleh dapat dua, setengah orang boleh dapat tiga bonus. Setengah dapat tiga bonus. Yes, bonus. Tak adalah. So, of course, dia pun boleh jadi mild version, maksudnya tak teruk sangat, moderate atau severe. Severe tu memanglah teruk lah. Okay. So, usually dalam kita kat Malaysia ni, apa yang allergen yang selalu kita dapat? Okay. Nak cakap senangnya ialah most of the time ialah hamas, dust mite. Ya, betul. Habuk. You tahu yang lipas tu, yang dia bertolol-tolol tu, yang tu kita tak nampak tau sebab dia pandai halus kan. Yang tu nombor ketiga. Dan nombor keempat yang dander daripada kucing atau anjing. Ni yang main culprit. Sebab kita punya cuaca, kelembapan yang tinggi. Betul. So dia berak atas permukaan bantal. Kita punya comforter, kita punya sofa. Pasal tu bila nak tidur je, acung. Sebab habuk tu masuk ke dalam hidung kita. Within seconds dia punya antigen bind kat kita punya antibody melekat. Within seconds akan acung. Pasal tu nak habaq, pasal yang alahan dengan sinusitis ni, beberapa ciri yang boleh tengok terus punya. Satu tu, tengok kat cara bersin. Kalau kat resdung tu, memanglah akan acung. Tapi sinusitis tak lagu macam tu. Dia tak seteruk macam dia tu. tak bersin sangat. You tanya dia pun tak bersin sangat. Tapi hidung kenapa asyik sumbat ni? Sumbat, tak selesa. Tapi dia tak ada proses alahan. Faham. Ya. So kat situ beza dia lah. Yes, nombor 2. Tengok kat lendiak dia. Okay, kat resdung ni, lendiak dia jernih je sebab dia acung, duk keluar macam pipe lendiak dia. Dia orang acung. Macam tu, duk keluar. Tapi sinusitis bukan macam tu. Kalau dah keluar dia blow pun, duk keluar pun yang warna hijau. Pekat dia. Yang memang bau tu boleh larilah 1 kilometer tu. Jenis macam tu. Yang nombor 3. Tengok kat mana yang dia cakap sakit tu. Hak mana? Dia kata kalau yang usually yang alahan resdung tu dia tak ada sakit. Dia hanya gatai. Gatai sini. You tengok dia akan buat macam ni. Sinilah macam tu. Dia akan efek gatal kat mata. Dia tak sakit. Dia gatai.
Tapi kalau sinusitis, dia kata sakit. Bangun pagi aja sakit. Nak Berat sujud, nak semayang sakit. Rasa memang sakit. Faham. Then kat habuk macam tadilah kat macam habuk tu kan, kalau orang yang sinusitis kena habuk ke dia okey je, dia tak teruk sebab memang hidung dia dah sumbat dah. Yelah. Habuk takkan kacau hidung dia pun. Yelah. Tapi alahan yang resdung tu, kalau you bagi penyapu kat dia, suruh dia Terus sapu, bersin. mampus. Tak boleh dah. Confirm. Lepas tu dia tak boleh kerja dah. Dia tak boleh kerja dah. Bersin. Merah je muka Lepas tu dia. Bingus mengalir kan. Yes. Kalau nak tengok cara tu, you boleh dah tahu dah. Dia lagu dia sama resdung ataupun sinusitis. Yes, Okey, betul. kat sini saya dapat ilmu baru sebenarnya. Okey. So saya yakin masyarakat ataupun penonton kita mendapat ilmu Yes, baru. okey. So mungkin dorang punya orang kata mindset tu resdung sinusitis. Yes. Sinusitis dengan resdung Betul, betul, Encik sebenarnya Firdaus. tidak. Macam doktor share tadi, memang berbeza. Kita nampak perbezaan sinusitis dan resdung itu sendiri. Macam resdung tu lebih pada alahan lah. Betul. Macam habuk, bulu-bulu kucing ataupun Betul, najis, yes. kuman-kuman tu lah sendiri. So sinusitis ni lebih kepada tersumbat hidung, sakit, memang sakit. Memang sakit amat. Doktor cakap tadi nak sembahyang pun susah kan. Ya, Nak susah. sujud, dia akan menekan bahagian sini Memang kan. sebab cavity dia tak besar mana, kecil je. So imagine kalau cavity tu penuh dengan air yang you know lah, yang macam air kumbang macam tu, yang jenis pekat, dia tak boleh keluar. Betul. Dia meradang sampai everywhere. Faham. Ada yang kalau ada yang tak ada migraine pun dia boleh sampai sakit migraine. Tak Itu boleh kalau fokus. dah kira tahap teruk lah. Ya, memang teruk. Tahap teruk lah. Memang teruk. Alright. Macam tadi saya yakin semua dah jelas sinusitis dengan resdung tadi berbeza. Jadi kalau resdung tu dapatkanlah rawatan yang sepatutnya, dan sinusitis pun ada rawatan tersendiri. Yes, Mungkin betul. doktor boleh share dengan kita punya penonton hari ini, betul. apakah rawatan yang sesuai, ada peringkat dia ke, ataupun semua kena operate juga ke, ataupun saya percaya taklah operate tu last option lah. Dia Betul tak? of course dia ada staging dia lah. Mungkin doktor boleh share dengan kita punya penonton hari ini. Okay, so kalau demam biasa, kali pertama dapat sinusitis, mungkin dapat influenza, dapat sinusitis ke, demam RSV dapat sinusitis ke, usually memang yang tu tak perlu operate. Tak perlu. Of course tengok severity lah. Setengah orang perlu admit sebab dia orang tak boleh makan, demam berpanjangan, memang kena admit lah kan. So modality dia of course kita kena cuci, pump cuci. Kita panggil douching lah, maksudnya cuci hidung. Yang guna botol tu ke, doktor? Ya, betul. Dia selain aja tapi dia memang dapat clear kan, sebab dia akan masuk ke dalam rongga sinus, clear semua. Dia bagi cara natural untuk keluar. Tapi kes-kes ni dia memang yang bukan kronik lah. Sebab liang yang untuk pembukaan untuk dia keluar pun tak block sangat. So bila pump dengan air tu, dia akan masuk ke dalam rongga sinus, bagi dia keluar. Cara natural. So lepas 2-3 hari pun akan rasa wah clear. Macam tu lah. Of course lepas cuci tu sama macam kita jaga kebersihan rumah, kita sapu dulu baru kita mop. So benda sama kat hidung lah. Kita cuci dulu, buangkan hingus, baru kita spray hidung. Spray hidung tu ada 2 jenis lah. Satu tu jenis steroid, satu bukan steroid lah. Tapi dua-dua pun safe lah. Dia tak akan menyebabkan isu apa-apa. So dengan ni, and kalau perlu antibiotik lah. So usually dia settle. Patient pun okey, bila jumpa doktor ENT, kita teropong, lepas minggu dah clear dah lah. Okey, tak apa, tak payah settle lah. Tak payah apa-apa. Boleh discharge. Tapi yang lepas bagi ni pun okey sikit tapi tak settle lagi, atau kita selalu atau kita selalu tanya patient. Patient sendiri boleh cakap, doktor okey untuk 1-2 hari tapi lepas tu datang balik. Kita dah tahu dah lah, maksudnya ini tak acute dah, ni kronik dah ni. So lepas tu kita bagi juga chance lagi untuk cuci, seduk kat klinik, tengok boleh tolong tak dengan cara yang tak payah perlu surgery lagi. Tapi bagi time juga, mungkin 2 minggu, mungkin sebulan, tapi tak reda-reda, memang perlu buat surgery jugalah.
Itu dah kira teruk lah. Itu kira teruk. Dah peringkat teruk baru kita Yes. surgery. Then kalau dalam had ni dok tunggu-tunggu, memang kita buat CT scan lah. CT scan akan menunjukkan, sebab CT scan dia memang 3D sampai ke belakang. So Kan, dia akan dia akan tunjukkan nampak dah. kan. Kalau macam dia ada satu terma yang kita panggil pan sinusitis. Okay. Maksudnya macam kalau pan Asia tu negara Malaysia, Singapura macam tu kan. Semua negara Asia kan. So kalau pan sinusitis tu maksudnya semua dah kena dah. Tu tak ada can lah. Tak ada can. Memang tak ada can lah. Memang surrender code surgery lah. Tu tak ada can dah. Dia tak ada dah. Nak Dia cuci ikut peringkat dodging dia. tu tak ada lah. Kalau satu je tak payah lagi lah kot. Tapi kalau satu tu pun, tapi kalau yang dapat yang jenis fungal ke, teruk ke, sejuk pun tak jalan. tak lega. Memang dalam tu pekat. Yang tu pun kena buat lah. Betul. Dia ikut lah. Tengok kat mana yang dia melekat tu. Yelah, boleh dicakapkan, yelah macam semua rawatan pun saya percaya Ya, dia ada peringkat-peringkat dia kan. Ya, kita Dia bagi chance dulu. Sebabnya saya bukan apa doktor, sebabnya sesetengah yang menonton kita ni kadang-kadang dia takut. Betul. Kalau habaq kat I pun nak buat surgery, I pun takut. Yelah. Kan? Kenapa pula? I pun takut. Sebab kadang-kadang kan orang ni sakit ataupun ada masalah kesihatan kan. Ya. Dia nak jumpa doktor, dia takut. Betul. Dia takut nak Takut. dapat tahu apa penyakit dia tu. Kalau IP pun pergi, then doktor habaq, you kena ambil, I pun tak mau. Sebab Yelah, tapi kalau dah memang sepatutnya kena, Yes. kenalah untuk kebaikan lah. Tapi Betul tak? usually Encik Firdaus yang datang jumpa I pun dah, memang dia nak surrender dah lah kan. Dah tak larat lah. Sebab kalau kita demam biasa, memang kita pergi kat luar kan. GP dah beli atau beli kat farmasi je, okay settle. Kalau Tapi nak tak datang ke hospital, memang dah teruk dah lah. Memang kita dah tahu dah, tak jalan dah ni. Yelah, dah kena tak jumpa jalan, juga. dah cuci pun tak jalan. So diorang terus akan macam diorang pun tahulah, doktor tolonglah, skop lah, saya rasa memang teruk dah ni. Yelah, sebabnya dia yang rasa sendiri kan. Yes, so, dia yang tahu rasa dah. uncomfortable. Dia memang usaha dah untuk dia tolongkan dia, Yelah. tapi dia dah tak capai satu tahap dah. Sebabnya bila berlakunya sinusitis ni, saya percaya dia akan mengganggu kerja harian kita juga doktor. Ya. So macam yang kita bekerja kan, mencari duit untuk family kan. Ada yang sara family kan, sara parents pun ada. Betul. Cik Firdaus, you cuba bayang lah kalau you tak boleh tidur malam. Betul. Macam mana? Sumbat. You cubalah, you mengiring sini, mengiring sana, you off aircon, you letak humidifier lah, kowe lah, ni lah, semua pun tak jalan. You imagine kalau beberapa malam you tak boleh tidur. Woi, seksa. Seksa. Kalau tak cukup tidur memang akan memang yang tu yang paling seksa. Jadi itulah, kena tahu tahap mana sinusitis anda itu. Untuk lebih lanjut kena jumpa pakar lah sebenarnya. Ya, kan? betul. Sebab bukannya diagnosis kita yang of course yang clinical diagnosis kita 60% kami dah capai dah melalui just borak-borak, tanya simptom pun dah capai dah. Tapi untuk konklusi, of course kita kena scope lah. Betul. Then yang lebih terperinci ialah CT scan lah. Then kita dah boleh tunjuk, patient pun boleh tengok sendiri. Oh iyalah doktor, aduh kenapa blok teruknya. Satu lagi, CT scan ni untuk tengok kalau bengkak. Cik Firdaus, you tahu kalau bengkak lama sangat, dia boleh menyebabkan daging dalam hidung tu dia keluar benjol macam polip. Kita panggil polip. Polip tu umpama macam karung-karung anggur dalam hidung. So yang tu memang kena operate sebab yang tu tak ada cara lain, dia dah block dah. Ibarat macam sink kita lah, kita masak kan, kita cuci kan. Kalau yang sumbat tu kita just ambil kop atau pam keluar. Okey lah, settle. Yang tu lah yang acute sinusitis, yang bagi Panadol bagi ni settle dah. Tapi you buat pun tak reda, you kena tukar yang bawah tu lah. Yang tu lah yang perlu buat surgery. Betul. Ibarat macam tu lah. Mungkin doktor boleh share macam orang selalu sinus kan efek dekat bahagian dahi, hidung kan. Dia ada kena-mengena dengan telinga kita juga. Ya, mungkin betul. jadi kita kurang dengar ke, dia block ke, boleh. apa ke, Ya. Sebab ENT ni sangkut kan. So bila ada radang, bila ada sinusitis
bila ada sinusitis. So, apa yang akan berlaku ialah daripada sinusitis, daripada pangkal hidung tu, dia boleh masuk, dia ada connection. Ada highway max. Satu laluan kan? Highway dash. Highway max terus kepada belakang gegendang. So, apa-apa hingus dalam dia yang kotor, yang pekat tu masuk terus. Bila dia masuk belakang gegendang, sakit amat lah. Memang sakit, memang kurang dengar, memang rasa macam, oi, apa dalam telinga. Yang tu pun patient datang sebab semua beberapa hari je, sebab beberapa hari tiba-tiba yang ni pula. Yang ni memang tak tahan ni. Imagine kalau you sakit telinga, you buat apa-apa pun tak boleh lega punya. Dia macam sakit gigi punya. Kalau kita sakit tangan, tak apalah, kita buat hot bath lah, ni lah, boleh lah sikit-sikit. Ni tak boleh nya. Betul, sakit gigi, sakit telinga tak boleh bawa berbincang punya. Tak boleh. Orang tanya pun saya nak marah. Rasa yang datang ke klinik I pun dia macam, doktor, tak boleh, you buat sesuatu. Dia macam tu dah. Dia nak macam memang perlu buat sesuatu. Sebab kalau you tak buat, gegendang boleh pecah. Lagi teruk. Saya pun nak tanya, dia gegendang boleh pecah. Kalau gegendang, sebelum gegendang pecah, you kena buat sesuatu. Kalau you tak buat, gegendang pecah, mampus. Nanti lubang tu boleh jadi permanent. Kalau lubang jadi permanent, nanti memang kurang dengar, permanent juga. So dia dah rawatan lain pula nanti. So itu komplikasi dia. Yang lain tu pasal sinusitis saja, dia boleh kacau sebab yang hingus tu selain daripada pergi ke tekak, dia boleh turun ke selain pergi ke telinga, dia boleh turun ke tekak. So dia boleh menyebabkan suara berubah. Suara berubah jadi rock. Jadi Ella. Jadi Ella. Doktor peminat Ella. Yes. And then apa tu? So suara pun hilang, berubah. And then sebab pekat, sumbat, dia boleh menyebabkan you tak boleh bau. Tak boleh bau. Tak boleh bau, tak ada selera nak makan. Betul. Rasa apa pun tak boleh rasa. Ada setengah patient I bau petrol pun dia tak boleh bau. Padahal petrol kuat kan? Kuat. Kalau kita buka pintu je kan, kita dah boleh bau kan? So dia gas tutup ke tak tutup pun dia tak boleh bau. Sampai husband dia datang, kenapa you tak tutup gas? Bahaya tu. Jadi rumah terbakar lain. Bahaya. Semua sebabkan sinus. Okey, macam tadi doktor dah share boleh complication dia lah tadi kan. Boleh efek kat telinga. Apa orang kata, gegendang telinga dan suara kita juga. Mungkin selain daripada itu, ada tak efek lain yang doktor rasa? Untuk budak kan, sebab at least untuk kita orang dewasa, kalau sangkut kat tekak, kita boleh buangkan ke atau meludahkan kan. Tapi budak dia tak pandai tau. Dia terus telan tau. Kalau dia telan tak apa, tapi bila dia nak telan tu, kalau dia termasuk dalam rongga pernafasan, dia boleh menyebabkan pneumonia. Boleh menyebabkan bronchitis, boleh menyebabkan pneumonia. Semua disebabkan hidung sebatang ni. So dia macam highway. Ke alus tak? Okey doktor, macam tadi itulah complication dia lah kan? Macam tadi doktor pun ada share dengan kita, sinusitis ni ada beberapa peringkat dan last adalah pembedahan. Yang first tadi doktor dah cakap pasal dosing kan, kita nampak benda itu rawatan konservatif lah yang kita boleh, kita tahu mungkin membantu. And most of the time 80 to 90% recover. Yang balance 10 to 20 aja takkan recover. So kalau tak recover, memang nak lagu mana lagi? Kalau pembedahan tu kita panggil, mungkin dari segi doktor kita ada scientific nama dia. Macam mana pembedahan tu dilakukan? Adakah ada buka sini ke? Term surgery tu kita panggil functional endoscopic sinus surgery. FESS. Functional tu kenapa? Sebab apa yang tak okey aja perbetulkan. Bukan saya nak ambil keluar bagi rongga hidung besar. Tak ada. Tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Endoskopik sebab melalui skop surgery sinus ni semua melalui skop. Maksudnya skop masuk kot lubang hidung. Tak ada pembukaan kat sini ke, atas ke, kat sini ke, tak ada. Semua melalui lubang hidung. Tapi bawah bius sepenuhnya. Maksudnya Dr. Bius akan bagi hampa tidur. Then lepas tu
saya akan buat surgery melalui endoskopi. So macam I habaq tadi kan, dia ada setiap rongga sinus tu dia ada pembukaan ke salur hidung. So usually pembukaan tu yang sumbat, dia ada natural opening dah. So hanya kena identify mana natural opening tu, buka aje. Perbesarkan aja, itu aja. Bukan nak pakai tak ada. Nak tore-tore tak ada. So dia simple, tapi of course perlu bius sebab hidung kan. You imagine apa masuk pun tak boleh. Patient takkan bagi pun. You masuk you bersih. Yes. So very sensitive kan doktor hidung kita. Very sensitive. And then nak buat pun patient takkan bagi. Patient pun stres. Memang tak boleh buat. So bawah bius sebab kita nak patient tenang. And then prosedur dia pun macam about 1 hour macam tu je. 1 jam lah. 1 jam. Tapi of course lepas surgery, yang tak syoknya ialah lepas surgery kita akan masukkan kapas dalam hidung lah. Kapas tu dia biodegradable. Maksudnya dia memang akan hancur sendiri. Tak payah pergi balik ke pembedahan ke buang ke, tak payah. Tapi dalam masa tu beberapa hari tu rasa sumbat sikit lah. Dan lepas tu lega dah. Okey, faham. So itulah yang di pembedahan tu. Mungkin selepas diorang mereka dengar yang doktor kata kaedah itu macam tu, mungkin mereka dah kurang takut sikit lah. Harap-harap lah. Yelah, sebabnya bila kita cerita pasal pembedahan, mindset masyarakat kita ni adalah dia buka. Tak, among doctors pun, walaupun kami kat medical, habaq kat kami pun kami takut. Ya kan. So of course don't worry, memang Dr. Yanti akan guide you through lah. Habaq yang mana yang kita nak buat dulu. Dia orang memang akan ada explanation lah. And sama CT scan pun boleh nampak kita memang ada planning kita panggil tu surgical planning. Maksudnya habaq terus apa yang kita nak buat, cara nak buat. Betul. Sekarang pun banyak moden dah. Maksudnya yang buat pun kita pakai macam kublator, laser, semua yang minimal invasive. Tak berdarahan banyak pun. Alright. So yang ada rasa-rasa macam was-was kan, macam sinus ke, bukan ke, nak jumpa doktor ke, tak ke. Sebabnya macam doktor kata tadi, sinus tu boleh datang dan kadang boleh pergi sendiri. Baik, kan? Itu di peringkat awal. Betul. Okey, itu saya ambil kata-kata itulah. So dia boleh datang dan pergi sendiri di peringkat awal. Tapi dekat which level ataupun dekat tahap mana yang sepatutnya pesakit ini dah kena memang jumpa doktor untuk dapatkan rawatan. Usually dalam peringkat awal, Encik Firdaus, of course bila dia datang, dia settle lah kan. Mungkin jumpa GP kat luar ke, atau beli sendiri kat farmasi ke. Okey dah lah. Okey dah. Okey, yang tu yang jenis yang dalam kategori 90 hingga 80 to 90% lah yang settle dah. Tak ada isu dah. Tapi yang balance tu lah. Yang balance tu lepas 2-3 minggu lagi dapat balik. Dapat balik. Berapa kali nak makan antibiotik ni? Berapa kali nak makan? Berapa kali nak macam tak reda-reda je. So yang jenis yang hard tu yang dia akan macam rasa was-was. Ni hari nak jumpa ENT ke, tak payah ke, atau nak settle ke, tak payah ke. So lama kelamaan bila simptom tu jadi lebih complicated, macam yang I habaq lah, sakit muka, tak boleh tidur, yang tu yang tu diorang terus akan datang jumpa ENT. For sure. Memang kena datang. Diorang pun dah tahu dah. Tahan kerana lagi teruk, lagi bahaya. Betul. Yelah, sebab kalau macam saya sendirilah kan, kalau saya memang rasa tak selesa, memang dia akan mengganggu saya punya aktiviti harian. Betul. Lagi kalau macam kita yang bekerja ni kan, kadang bukan bekerja ni yang orang selalu aktif kan doktor, habis bekerja nak bersukan lah semua. Tapi bila berlakunya complication ni, dia memang mengganggu lah. Nak bersukan pun memang kita bila kita jogging kan, jogging lepas setengah level mungkin rasa sumbat sikit kan, tu normal memang semua orang akan you imagine kalau you ada sinusitis dah lah sumbat, then you nak pergi lari, memang tak syok memang susah. Memang susah. You sendiri akan rasa something is wrong lah. I memang perlu jumpa doktor lah. You pun akan, then you akan type TikTok, then you akan jumpa TikTok saya, then you akan datang jumpa saya.
berkaitan dengan TikTok kan, macam zaman sekarang memang orang lebih, orang kata unlimited kan. Betul. Semuanya di hujung jari kan. Betul. Orang akan lebih suka Betul. Google, Betul. ChatGPT, Yes. TikTok, YouTube and so on. Yes. Everything yang mudah Correct. lah. Semua mudah. Tetapi saya percaya kalau semua semudah itu, tak ada function lah doktor ni, betul tak? Tapi untuk search tu boleh. Tapi kaedah tu adalah berbeza dengan tahap kesihatan itu. Yeah. That is why kena jumpa doktor Yes. untuk lebih, orang kata, explanation yang tepat. Betul. Dan diagnosis yang tepat. Dan kaedah rawatan yang lebih tepat. Betul. Betul. Tak, doktor? Betul. Macam kita mungkin kalau ibaratlah kalau sakit tekak, demam biasa, kita pun search saja. Mungkin beli spray tekak ni kot, okey kot, Betul, baik, okey kot. kan? Dah baik, okey lah, settle lah. Tapi kalau asyik sama-sama, Yalah. tentu you pun tak jalan dah ni. I kena jumpa ENT. Macam tu lah. Betul-betul. Kita dah tahu dah. Dia dunia tanpa sempadan ini ada kelebihan dia, Yes. tapi ada kekurangan dia juga Yes, lah. betul. So jadilah pengguna yang bijak, orang kata kan. Betul. So untuk kita research ataupun untuk kita tambah knowledge kita, it should be okay, tapi bukan diagnosis sendiri. Yes. Sebab Jangan, yes, sebab kalau you Google, dia semua akan keluar. Betul. Sampai ada patient yang datang kepada doktor kanser. Kanser. Bukan. Sebab Google kata kanser, bukan. Ini dah saya cakap. Sebabnya tahap dia adalah berbeza. Yes, dia- individu itu ada tahap Yes, different. Google dia akan bagi yang paling ringkas kepada yang paling memudarat. Yes. Dia tak tahu nak tapis kot mana. Yes, sebab dia tak nampak pun kita macam mana. Yes, dia tak ada human effect lah. Yes, betul. You cakap dengan skrin aja. Dia tak ada human effect. Okey doktor, tadi kita dah cerita dah pasal pembedahan, pasal apa beza sinus dengan resdung, what so on kan. Mungkin doktor nak juga share untuk kita macam mana kita nak cegah sinusitis ni doktor. Di peringkat Okay. awal mungkin kita dah dapat ni, kita kena tak boleh buat ni. Kalau tak lagi teruk. Alright. Mungkin dari segi pemakanan ke exercise ke, saya tak pasti, mungkin doktor boleh share. Boleh. Cara mencegah tu. Usually yang sinusitis yang peringkat awal tu dia usually settle sendirilah. Tapi of course antara faktor-faktor yang boleh membantu ialah minumlah air banyak, Air kurangkan air masak lah. Kedah panggil apa? Air putih. Air putih, air kosong. Air kosong. So negeri kat Malaysia ni banyak dialek doktor. Banyak Kadang dialek, kita no? pergi minta air kosong, kita air putih, kita air putih, Ah. air apa kan? Air jarang pun ada. Ada. So, sebenarnya air minum mineral tu lah kan. Yes, kosong. Okey, kosong. Kalori pun kosong. Yang tu yang paling bijak. Yelah. Tak mau gula, yang tu yang paling bijak. Of course lah hydration kan. Betul. Dengan hydration memang bagus. Nombor 2, humidifier kat rumah tu kuranglah habuk, kesan habuk. Walaupun habuk tak memainkan peranan yang teruk sangat untuk Dia sinusitis. membantulah. Tapi yang jenis yang ada resdung yang pergi kepada sinusitis, dia boleh membantulah kan. Yang tu yang humidifier lah. Kalau pakai aircon pun janganlah terlalu sejuk. 24 degrees, 22 to 24 macam tu lah. Okay. Tak mau terlalu sejuk, nanti dia lagi sumbat hidung. Okey. Number 3 yang jenis yang duk hisap vape ke, effect rokok juga, ke, Allah. Semua yang partikel-partikel tu, walaupun vape tu tak, katanya tak nikotin, tapi partikel-partikel tu akan masuk. Betul. Dia memang radang kepada rongga sinus. So yang jenis tu kena kurang lah sikit kot. Kurang tak? Stop lah doktor. Kita kerajaan tak dah- boleh paksa. Kerajaan dah haramkan rokok dan vape ni. Stop lah So, terus. kalau boleh tolonglah stop. Betul. Jimat duit poket. Lagi? Okay, and then after that of course yang ni makanan tak banyak unless memang jenis yang alergi tu kurangkanlah. Tapi kalau tak, makanan tak main peranan yang penting sangat lah. Sebab usually kita orang Malaysia, orang Asia tak ada banyak makanan allergen macam orang Mak Saleh tu. Orang putih tu banyak allergen. Kita tak ada lah banyak allergen. Tapi kita sebab kita punya faktor cuaca, kelembapan yang tinggi dengan faktor-faktor habuk. Yang tu yang teruk. Pasal tu kita perlu humidifier, hydration, and then kurangkan outside pollutant macam smoking, vape, semua tu. Betul. So persekitaran tu kena bersih lah. Yes, of course kalau yang ada kucing ke,
Tu susah sikit lah. Macam mana nak cakap? Selalu doktor, kalau yang jaga kucing ni, yang jaga kebersihan dia, jaga bersih doktor, betul dia jaga. Ya betul, sama kucing pun senang nak pelihara. Dia berak sendiri, dia kencing sendiri. Tapi itulah dia punya fur lah yang shading tu. Sebab dia ada jenis yang banyak shading kan. Dia ada yang tak banyak shading. Yang tu lah, bila kena je kat kita, mungkin dia duduk atas pillow ni, kita pula baring, kita pula start tidur lah. balik penat, ambil tidur. Start lah untuk kita. Yang tu lah. Mungkin kena pakai robot vacuum lah. Senang sikit. Vacuum Robot vacuum tu 1,600 saya rasa. Boleh lah pakai yang tu lah. Betul. Yang tu kena bersih lah. Sebab ni yang mata tak nampak ni. Yelah, yang benda halus ni. mikroorganisme. Ya, macam anak I ada resdo. Anak I ada. So memang antara faktor-faktor yang menolong ialah I selalu suruh maid I setiap hari jemur bantai kat luar. Sebab hamas ni dia mati dengan direct sunlight. Dia mati. New tips. Tapi of course lah, mana nak larat nak angkat mattress. Yang ni boleh lah. And then sebab habuk-habuk ni memang terperangkap mana. So anak I macam dia, let's say dia nak ambil baju, tak nak yang ni, nak ambil yang bawah punya, start lah acum. So faktor ni lah yang kita kena control. Betul. So itu adalah salah satu ataupun beberapa yang perlu dicegah. Untuk mencegah daripada sinusitis tu. Betul. So kalau dah dapat peringkat awal tu, kalau boleh untuk cegah peringkat awal, lebih baik lah, betul kan? Lebih baik lah. Sebab kalau anda fall into the 80 to 90%, okey lah, settle dah. Kau tim dah, tak payah buat apa-apa dah. Kan? Settle dah. Yelah. Kalau lagi teruk, lagi orang kata cegah lebih baik. Yes, betul. Lagi dok tahan, lagi memudarat lah. Betul. Macam tu lah. Okey doktor, terima kasih atas Okay, thank you so Saya much, rasa Encik dah Firdaus. banyak, dah Thank lengkap you. dah daripada apa itu sinusitis. Ada apa beza dia dengan resdung, cara pencegahan, apa rawatan yang kita buat, complication dia. So saya rasa membantu kita punya penonton yang tengah lunch tadi tu. Mungkin dah habis lunch, dah masuk kerja dah, saya rasa. Saya rehat. Selalu office awak kan rehat sekejap, jangan. So, hari ni Friday long kan? Itu long yang lunch break. Okey doktor. Saya rasa sebelum itu mungkin doktor nak share sedikit doktor punya klinik ataupun di mana untuk penonton kita nak buat rawatan ataupun jumpa dengan doktor. Okay, so I hope hampa semua tahu pasal sinusitis. Kalau rasa was-was ke atau mungkin nak check ke, tolonglah datang ke klinik I kat tingkat 3A KPJ Klang. Mai jumpa kat KPJ Klang. Masuk KPJ Klang, boleh KPJ Klang, saya pun ikut doktor. Masuk KPJ Klang, naik ke tingkat 3A, klinik doktor 3A01. So buat appointment, boleh call general line kita untuk buat appointment. Dan juga boleh through email juga. Boleh. Dan juga boleh dapatkan refer daripada mana-mana. Boleh booking slot anda. Yes. So semua penonton, jangan lupa untuk subscribe kita punya YouTube, kita punya semua social media. Ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok. Sekarang semua ada. KPJ Kelang semua ada. Mantap. Elias KPJ Kelang Specialist Hospital. So jangan lupa tekan like, tekan follow, tekanlah apa button yang kita share ke apa. Tolonglah support kita punya KPJ Kelang ni. Thank you. Hari ini perkongsian yang banyak. Sebelum ini pun perkongsian kita dah berikan kepada semua yang menonton. And jangan lupa untuk tunggukan kita punya next podcast untuk lebih banyak orang kata isi ataupun ilmu yang kita nak share dengan host kita yang bagus ni. Encik Harap Firdaus. saya berkekalan lah. Yes, confirm berkekalan. Mana tahu dia kata bosan lah host dia. Tak ada. Handsome lagi ni. Okay. Terima kasih. Jangan lupa untuk follow dan like kita punya social media juga. Macam saya cakap tadi, doktor di klinik 3A01, Dr. Bakma, pakar ENT KPJ Kelang Specialist Hospital. Thank you everybody. Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.